Saya harap biarlah mahkamah membuat keputusan dan biarlah segala apa yang berlaku hari ini. Saya harap semua peminat saya, semua para wartawan berpuas hati dan doakan kebahagiaan saya, insya-Allah dalam perjalanan. So bukannya ke mahkamah itu untuk memfailkan, tetapi pergi untuk berbincang. Ya, berbincang. Berbincang. Kadang-kadang kita tak tahu hak kita sebagai wanita. Okey. Kan ada benda yang kita tidak tahu. Kadang-kadang kita dengar ya. I suka berkongsi perkara ni bila dia ready pun sama juga. Kadang-kadang wanita ni dia takut. Bila dia macam ada hak-hak yang tak dapat dia tu, alamak takutlah macam mana dia nak cakap saya sebelah. Sebenarnya jalan penyelesaian ni mudah. Kalau kita pergi ke kaunseling atau ke pejabat agama ke apa semua dan sebagainya, kalau tidak ada jalan penyelesaian di situ, mahkamah buat keputusan. Itu lebih baik. Yang itu untuk dibuat hakim atau kaunseling? Saya kaunseling dahulu. Dengan cara tertutup lah. Sebab tu tak ada kes-kes kata macam saya sebenarnya bila kata ada spekulasi mengatakan saya sah bercerai dan sebagainya pun sebenarnya benda tu tak ada pun. Saya cuma nak minta nasihat di mahkamah kalau kita ada masalah dalam rumah tangga, bagaimana untuk kita menyelesaikan masalah itu. Dan kita kena fikir juga, saya kena fikir, saya kena hormati suami saya dan suami saya juga kena menghormati saya sebagai seorang isteri. Hak-hak yang diminta dan saya pun kena menghormati hak-hak apa yang suami saya minta demi kebaikan, sebab saya ada anak-anak yang kita besarkan, dan anak-anak saya sekarang pun saya tak naklah perkara macam ni nanti anak-anak kita jadi mangsa kan, dan anak-anak saya masih kecil lagi, dia perlukan kasih sayang. Saya harap perkara ini akan berakhir dengan cara yang baik. Maksudnya di hati Kak Ku masih ada sayang pada abang? Mesti dia sayang. Siapa tak sayang lelaki dia? Busuk-busuk lelaki kita. Tak buruk baik pun suami kita. Ya, lelaki busuk. Kan walaupun dah buat statement, public statement macam ni kan, orang tetap akan membuat pelbagai spekulasi. Jadi saya senang saja. Hidup saya simple. Hari ini saya buat statement apa yang saya luahkan, dan kalau ada orang di luar sana nak buat spekulasi tentang diri saya, itu terpulang. Yang penting benda itu tidak datang ataupun tidak lahir daripada mulut saya. Hari ini saya bercakap, saya adalah seorang yang saya suka jujur pada diri saya. Apa pun yang saya lakukan dalam hidup, saya jujur dan saya ikhlas. Kalau orang itu rasa, yalah tak semua orang suka dengan kita. Bukan mudah untuk kita nak memuaskan hati semua pihak. Jadi hari ini saya bercakap lahir daripada naluri hati saya sendiri. Saya harap pihak media pun menghormati apa yang ingin saya bentangkan hari ini lah. InsyaAllah lain kali sekiranya perkara ini, perbincangan ini dapat diselesaikan, saya sendiri akan mengumumkan kepada para wartawan. Saya berjanji saya tidak akan suruh. Saya tahu saya ini milik orang ramai. Orang pun nak tahu tentang rumah tangga saya. Selama ni pun orang tak pernah dengar apa masalah rumah tangga saya. Kan biasalah, kalau boleh kita simpan, kita simpan. Itu nasihat ibu saya kepada saya. Dalam rumah tangga, kalau kita mempunyai masalah, kalau boleh kita berbincang dengan keluarga dahulu. Apabila dengan keluarga kita tidak dapat jalan penyelesaian, kita berbincang dengan pihak yang memegang undang-undang Islam tentang hukum rumah tangga. Kalau tidak ada jalan penyelesaian pun, kedua-dua belah pihak kena meletakkan diri yang paling bawah bagaimana untuk menyelamatkan rumah tangga. Itu sahaja. Kalau saya sebagai seorang isteri, saya kena meletakkan diri saya yang paling bawah, dan suami juga sebagai seorang lelaki kena meletakkan diri yang paling bawah untuk mencari jalan penyelesaian. Kalau sama-sama ego, itu yang menyebabkan perceraian berlaku dalam